Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak review sebiji MPV harga bawah 25,000. Yang ni bukan model biasa-biasa. Yang ni Proton Exora New Facelift 1.6 auto tahun 2015. So kereta ni condition masih original, cat semua masih original Proton. First kali korang tengok sport rim dia masih original Proton 16 inci. Untuk bahagian depan ni semua masih original lagi. Lampu dia bukan lampu smoke Yang ni dalam dia warna gold. So cat kereta ni dark blue pun masih original, cuma ada cala-cala sikit. Kalau nak cantik korang polish satu body dah macam baru. So untuk bahagian belakang korang tengok memang cantik, semua masih original. Spoiler semua masih original. Yang ni engine turbo. So kereta ni memang padu. Lampu belakang pun masih original. Untuk dalaman kereta ni korang tengok sendiri. Dalaman dia pun masih cantik, masih kemas, masih original. Dashboard, steering semua cantik, ada auto cruise. Untuk seat, yang ni original seat leather. Ada kamera reverse dekat sini. Seat belakang semua cantik lagi. Aircon belakang pun ada. Player belakang pun ada. So macam mana? Harga yang kita jual dekat kedai korang tengok RM27,000. Tapi kita nak bagi special offer untuk korang. Harga dia kita bagi RM22,000 termasuk tukar nama dan puspakom. Kalau korang rasa yang ni kurang ada bajet, ambil yang ni. Yang ni Nissan Grand Livina 1.8 auto tahun 2008. Original impulse spec. So kereta ni siap ada sport rim 16 inci, ada body kit, seat dalam seat leather. Harga kita bagi 18,000 saja. Korang boleh datang, boleh pilih nak Exora ataupun Grand Livina. So yang mana berminat boleh contact saya 011-7011-5090. So itu saja. Bye bye.